Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelakon. Kalau kita berlakon harus pegang tangan, tidak berlapik. Adakah haram? Ini agak susah sikit. Jadi saya berpegang kepada pendapat tidak menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi saya sampai hari ini bila jumpa jamaah, sebelum dia ulurkan tangan, sebab bila dia ada ulur nanti dia malu di hadapan orang banyak. Tengok dulu, sebelum ulur kita gini dulu. Sebelum dia ulur saya dah gini dulu. Ini yang begini ni tak ada di Maghribi. Ada kawan saya orang Maghribi, kemudian ada seorang perempuan. Bila dah dekat, dia terus katakan haram. Saya tengok wajah perempuan tu macam malu. Saya rasa-rasa nak gantikan dia kerana dia kasihan. Tapi bila kita orang Melayu, kita dah ada cara. Belum dia angkat tangan, kita dah gini dulu. Kalau saya bukan setakat bersalaman, berfoto pun saya tak nak. Ambil gambar tak nak. Selama di Malaysia jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bila ada perempuan, mesti ada lelaki kanan, kiri. Sebab apa? Sebab ada perempuan ambil gambar, nanti orang crop. Lepas tu keluar berita, Ustaz Somad berbini 3, 4. Alhamdulillah. Yang jadi fitnah. Tapi ini kan lakon Ustaz. Ini kan setakat dilakon saja. Lepas ini kan tidak. Kalau boleh hindar-hindarkanlah, jauh-jauhkanlah. Kita khawatir bila kita mati, diazab tangan kita dengan paku dari neraka. Bila kita tanya, malaikat, ini kenapa begini? Kata malaikat, ini lakon je. Jadi kalau boleh elak-elakkan. Bila ada yang tawarkan nak filem, baca dulu senario, baca tengok. Ini boleh. Saya ambil filem ni Ustaz. Filem tentang apa? Tentang seorang isteri kena penyakit menular. Dia tak boleh sentuh. Bila dia sentuh, kata isterinya, jangan engkau sentuh aku sayang. Aku tak ingin kau mati sebab penyakit ini. Itu bolehlah, kita carilah. Kita cari. Saya suka tonton filem-filem pendek yang dibuat orang Cina, orang Vietnam, orang Thailand tu banyak. Dia tak ada agama, tapi dia sentuh hati. Dulu ada viral filem tentang seorang yang punya kedai runcit, ada CCTV, tiap malam ada orang tidur di situ, lalu dia halau. Dia marah tiap pagi. Apalah kamu tidur depan kedai saya? Apa? Satu hari dia menangis. Rupanya orang itulah yang menyelamatkan kedai dia. Hati tersentuh. Kenapa kita tak boleh buat filem? Kenapa filem yang kita buat ni mesti ada pegang tangan, pegang pipi, pegang kepala? Ni kalau pun filem, pilih-pilihlah. Orang tua boleh tak apa. Ustaz Somad kata dia tak ada pegang tangan tu, saya tengok ada dia pegang tangan. Orang tua. Aduh, saya tua. Tapi nampak muda Ustaz itu. Nampak saya dari jauh tua, rupanya muda. Jadi kita pandai-pandailah memilih, sebab azab ni dia tak tengok lakon ke tak lakon. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insya-Allah.